Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Anwar Rafiq yang telah menyampaikan kepada kita manaqib tentang kehidupan sahibul haul al-alam al-kutub al-insyad al-qawf al-milah wal-milah Abdullah bin Ali al-Haddad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati kepada beliau, walaupun seperti mana kita maklumi daripada sejarahnya, daripada manaqib tadi, beliau dilahirkan di kota Tarim, jauh daripada negeri kita, namun ilmunya masih lagi menyinari seluruh dunia, bukan hanya Singapura. Ilmunya tersebar luas, bukan hanya ilmunya, azkarnya, Ratib al-Haddad dibaca di setiap penjuru dunia ini. Mereka yang berada di Eropah membaca Ratib al-Haddad, mereka yang berada di Thailand membaca Ratib al-Haddad, mereka yang berada di Amerika membaca Ratib al-Haddad. Bahkan pada zamannya Sayyid al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, Ratib al-Haddad ini dibaca di dalam Masjid Haram, dibaca di dalam Masjid Nabawi ketika dilakukan, ketika Imam Abdullah al-Haddad melaksanakan ibadah haji ketika itu, maka di situ juga dibacakan pada zaman tersebut Ratibnya Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Ratib tersebut kita bukan yang insya-Allah lepas pada maghrib nanti kita akan membacanya, ringkas yang disusun oleh beliau atas niat-niatnya yang tertentu dan ianya diamalkan untuk memberikan ruang kepada manusia untuk mengamalkan sunnah-sunnah atau hadis daripada azkar yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keteguhan hati manusia agar mereka sentiasa dapat mengamalkan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dikumpulkan oleh Habib Abdullah al-Haddad untuk menyenangkan kepada manusia selepas zamannya untuk mengamalkan zikir tersebut. Dan bukan hanya Ratib al-Haddad, kita ada Widul Latif, kita ada azkar-azkar yang lain yang benar-benar telah susunkan demi untuk mempermudahkan. Tidak perlulah kita rujuk pada kitab-kitab yang besar untuk kita mendapatkan apakah zikir-zikir yang Nabi SAW, cukup dengan apa yang telah dikumpulkan oleh beliau untuk kita amalkan ia bersama. Alhamdulillah, kita kenal kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Ramai di luar sana yang tidak kenal kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, namun mereka masih lagi membaca Ratib al-Haddad. Kami diberitahu oleh Habib Ali Zainal Abidin ketika beliau pulang daripada Jepun, di Jepun juga mereka membaca Ratib al-Haddad, walaupun mungkin sebahagian besar mereka tak kenal kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Ratibnya tersebar, tapi namanya mungkin beliau tak dikenali oleh masyarakatnya. Al-Fakir bersama dengan Habib Qadir pernah ke Patani juga di sana, di dalam dalaman kampung mereka juga mengamalkan Ratib Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Jadi kalau mereka boleh amalkan Habib Abdullah al-Haddad, bagaimana kita tidak untuk mengamalkan Ratib tersebut? Kita kenal kepada Habib Abdullah al-Haddad, kita tahu faedahnya, kita telah mengetahui ia semua adalah sumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rajin-rajinlah untuk kita mengamalkan Ratib Habib Abdullah al-Haddad pada setiap hari. Dan seperti mana yang telah dibacakan tadi, mana kita tentang kitab-kitabnya Habib Abdullah al-Haddad, semuanya kitab-kitabnya adalah luar biasa para jemaah sekalian. Satu persatu pada kitab Habib Abdullah al-Haddad, walaupun beliau ini buta, tapi dalam melalui tulisannya beliau menyinari seluruh dunia dengan ilmu yang beliau miliki, dengan anugerah yang Allah SWT curahkan kepada beliau. Kitab-kitab Nasaidiniyah, kita alhamdulillah kita dia hampir penghujung daripada pembacaan kitab Nasaidiniyah bersama dengan Kiai Muhammad. Bukan hanya ulama-ulama kita yang luar negeri yang mengajarkan kitab ini, kita ada para asatizah kita juga yang mendidik dan mengajar kita Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Rebutlah peluang, pelajarilah kitab-kitab tersebut dengan para asatizah kita yang hadir, yang mana mereka telah mempelajarinya, membacanya dengan guru-guru mereka sampai kepada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Dan hadis yang telah dibacakan tadi ataupun kisah yang dibacakan tadi oleh Ustaz Anwar Rafiq, ianya juga yang berkenaan dengan salam di antara dua rakaat solat al-asar, ianya dirakamkan dalam kitab Tathbitul Fuad, kerana yang dikumpulkan faedah-faedah daripada Habib Abdullah bin Ali al-Haddad yang mendengar itu, doanya yang dibacakan tadi, azkar tadi. Beliau bila mendengar Habib Abdullah bin Ali al-Haddad membaca salam yang beliau tak pernah dengar, iaitu salam kepada assalamu ala al-malaikatul mukarramin wa nabiyyin wa mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal muslimin. Beliau pelik, beliau katakan daripada mana datangnya salam seperti ini.
Lalu beliau kerana adab kepada Habibullah Haddad, beliau tidak bertanya kepada Habibullah Haddad. Di dalam kitab tersebut dikatakan selepas solat asar ada yang di majlis roha. Pada hari yang tersebut, bukan pada minggu yang akan datang dan sebagainya, tapi pada hari tersebut ada pembacaan iaitu Sunan Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Lalu dalam sunnah itu terbaca hadis yang dibacakan tadi tentang Nabi SAW yang menganjurkan daripada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan hendaklah seorang itu selesai daripada di antara dua solat asar dan solat sunnah asar yang ini sunnah 4 rakaat yang kita memberikan salam di antara pada tasyahud yang pada rakaat yang kedua dengan salam demikian. Jadi beliau langsung apabila mendapat hadis Nabi SAW terus praktiknya, terus mengamalkan sunnah Nabi SAW, sehingga dalam salah satu kata-katanya beliau apa? Tidak ada satu sunnah Nabi SAW melainkan telah aku melaksanakannya. Subhanallah, semua sunnah Nabi SAW telah dilaksanakan oleh Habibullah Haddad. Kerana itulah makamnya beliau itu begitu tinggi. Kerana itulah beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ittiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yani katakanlah ya Muhammad, kalau engkau benar-benar mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku. Maka beliaulah yang telah benar-benar mengikuti di langkahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi mahbub, yakni orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang akan terjadi bila seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka hendaklah engkau cinta kepadanya." Dan kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, "Aku akan cinta kepadanya." Lalu Jibril alaihissalam akan menyeru kepada ahli langit dan juga kepada ahli dunia, mengatakan, "Wahai fulan, Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, maka hendaklah kamu semua cinta kepadanya." Maka kerana itu di hadis akhir daripada hadis tersebut di kursi mengatakan fayuda'u qabul fil ha'ad. Ini Allah Taala meletakkan pengambulan kepada si fulan di atas muka bumi ini. Walaupun ratusan tahun beliau meninggal dunia, beliau hidup di kota tadi, tak ada wifi pada ketika itu, tidak ada internet pada zamannya, tapi ilmunya tersebar sampai ke seluruh dunia. Dengan keberkatan daripada anak cucu mereka yang menerbitkan kitab-kitabnya dan sebagainya. Tapi begitulah, kerana bila seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya akan kekal. Seperti mana dalam Al-Quran Al-Karim, orang-orang yang saleh dikekalkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa? Kerana ikutan mereka kepada atau rahmah mereka kepada masyarakat juga. Itu adalah salah satu sebabnya yang mana Allah Taala kekalkan beberapa kisah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita lihat ke dalam surah Al-Kahfi, surah yang sering kita membacanya, tentang seekor anjing yang berkhidmat kepada orang-orang yang saleh. Apakah faedahnya Allah sebutkan tentang anjing dalam surah Al-Kahfi? Hanya untuk menunjukkan tentang betapa hebatnya berdampingan dengan orang-orang yang saleh sehingga akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, itu sahaja anjing yang akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana didampingkan, kita tahu dalam semuanya binatang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala serta telah dihisabkan. Tapi anjing ini kerana khidmatnya kepada orang yang saleh dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini seekor anjing yang khidmat kepada orang saleh. Bagaimana kalau kita khidmat kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seekor semut yang mana ada rahmat kepada semua-semua yang lain. Lalu kerana itu Allah SWT merakamkan kisah tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim dan menamakan surah itu surah Naml. Bahkan surah itu ada macam-macam cerita yang lain. Ada cerita Hud di dalam surah tersebut, ada cerita tentang Balqis di dalam surah tersebut. Tetapi Allah SWT menamakan surah itu surah Naml kerana kehebatan rahmat seorang semua kepada semua betina kepada semua yang lain, yang mana ditakuti mereka itu dipijak oleh Nabi Sulaiman tanpa disedari oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kerana rahmahnya mereka kepada masyarakatnya, kepada orang-orang yang kepada semua yang lain, Allah SWT mengekalkan cerita tersebut sehingga kadang dijadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana pula dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang awliya min awliya Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang
siang dan malam mereka untuk menyebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hati mereka tidak ada perasaan hasad dan dengki. Hati mereka hanyalah memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan manusia daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nama mereka, mengekalkan kitab mereka. Di luar sana banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Tak tahu semuanya yang masyhur. Hanya beberapa kitab saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelundupkan kepada masyarakat. Di antaranya juga ada kitab-kitab yang Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Guru kami yang mengatakan bahawa pada zamannya Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan hendaklah seorang itu mengamalkan ataupun merujuk kepada kitab-kitab Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Tapi pada zaman ini kita kalau tak sempat untuk kita mentelaah ataupun mempelajari kitab-kitab Habib Al-Haddad, kitab-kitab Imam Al-Ghazali, cukup kitab-kitab Habib Al-Haddad sebagai pemimpin kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dikatakan Nasihat Diniyah tadi adalah khulasah daripada Ihya Ulumuddin. Nak baca Ihya Ulumuddin dengan seorang guru, dengan diri daripada awal sampai habis, bila kita memakan masa yang begitu lama. Tapi dengan kita membaca Nasihat Diniyah bersama dengan seorang guru, saya tekankan di sini, itu membacanya dengan seorang guru yang pernah membacanya sampai kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, agar kita mendapat sirnya, mendapat rahsianya. Bukan hanya membuka satu kelas untuk membaca kitab Habib Al-Haddad, tapi sebenarnya di sini perlu dapat sanad sampai kepada Habib Al-Haddad. Pastikan kita baca terlebih dahulu. Memang ini mudah untuk diajarkan, tapi rahsianya adalah rahsia luar biasa yang disimpan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Ratib Al-Haddad, Widul Latif. Segala-galanya yang dikarang oleh Habib Al-Haddad, diwannya, hendaklah kita juga yang dikatakan oleh para sahabat yang ada diwannya di rumahnya, maka akan itu selamat daripada celaka di dalam rumahnya, hanya dengan diwan tersebut. Guru kami Al-Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kalau siapa yang menyaksikan live kuliah beliau ataupun roha dan sebagainya, tidak ada kitab lain yang ada di atas meja melainkan kitab Diwan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kalau beliau nak terfikir sesuatu tentang kata-kata Habib Abdullah, beliau terus rujuk kepada Diwan Al-Haddad. Tak ada kitab yang lain melainkan kitab Diwan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu Sayyidina Habib Umar, ia telah mensyarahkan beberapa daripada bait syairnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana di antara syairnya yang dikatakan oleh Habib Qadir As-Saggar adalah syair adalah untuk umat akhir zaman, iaitu ilzam baba rabbik. Ini adalah isi kandungan kata Habib Qadir ada untuk umat di akhir zaman. Dan insya-Allah sekarang kita meminta kepada musyidin kita untuk membaca qasidah ilzam baba rabbik, dan kita menghayati maknanya yang ada di skrin insya-Allah, untuk kita menghayati apa yang dimaksudkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan selepas itu kita akan solat maghrib insya-Allah.